an Abi Muhammadin Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Hadisun sahih ruwinahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Baik, dari atau daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang kamu, maksudnya di sini tidak sempurna imannya atau tidak sah imannya, dengan tafsiran yang lain, hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi, sehinggalah hawanya, nafsunya mengikut apa yang aku bawa dengannya, iaitu perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang dinaskan dalam Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga nafsu kita ini tunduk patuh kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Al-Quran dan sunnah, barulah sempurna iman kita itu. Seperti hadis ini adalah hadis sahih